Halo guys, di Malaysia kini tengah heboh. Anggota parlemen di sana yaitu Muhammad Sani Hamzan mengatakan bahwa Melayu itu tidak masalah mencuri dan sakau. Karena di Malaysia Melayu itu boleh melakukan mencuri dan sakau. Tapi Cina dan India Malaysia tidak boleh. Waduh, ini kenapa membahas seperti ini? Apa penyebabnya? Di Malaysia, saat ini tengah heboh isu korupsi tabungan haji yang dinilai uang tersebut mengalami kerugian karena investasi bermasalah. Gombak, yang gombak jadi masalah ni kenapa? Tak apalah dia nak curi, dia nak rompak ke, dia nak samun ke, dia nak sakau. Yang penting yang ambil duit tu Melayu. Melayu tak apa, ambillah lagi, curilah lagi, rompaklah lagi. Yang penting Melayu dan juga Islam. Sebab dalam negara kita ni, Melayu dia boleh rompak, dia boleh curi, dia boleh sakau, dia boleh mentekan darah duit rakyat dalam negara kita ni. Janji Melayu, janji Islam tak ada masalah. Yang tak boleh, Cina dengan India tak boleh. Melayu curi, rompaklah harta rakyat dalam negara kita. Nak minta sikit pendapatan daripada gombak. Sebab disebutkan dalam laporan RCI ni, Perdana Menteri pada masa itu Melayu Islam. Menteri Melayu Islam. Timbalan Menteri Melayu dan Islam. Pengurusi tabung haji pun Melayu dan Islam. Saya tarik balik, tapi saya nak perbetulkan. Bukan keseluruhan, tapi segelintir Melayu dan Islam. Kalau saya putuskan 3, saya akan jatuh hukum dan perintah yang Muhammad keluar. Tarik balik atau tidak? Saya tarik balik, cuma saya perbetulkan segelintir. Duduk yang berhormat. Sebelum saya jatuh perintah. Wah, bahkan sampai mau diusir dan disuruh tarik kembali ucapannya. Lalu bagaimana dengan reaksi rakyat di Malaysia? Tentu saja, warga Melayu Malaysia langsung geram dan panas dengan pernyataan Muhammad Sani Hamzan. Mungkin maksudnya gini, bukan hanya Melayu yang boleh sakau dan curi. Cina dan India juga boleh, gitu kali ya? Kenapa Melayu Malaysia pada marah? Tak tahulah apa masalah dengan YB Hulu Langat ni Tapi sedikit nasihatlah kepada Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya tak tahulah apa bangsa Yang Berhormat, saya tak tahulah apa agama Yang Berhormat. Tapi kesalahan dan juga jenayah tu, dia tak mengira bangsa, dia tak mengira agama tau. Kalau seseorang tu buat salah, dia agama apa sekalipun, dia kaum apa sekalipun, tetap dia salah. Orang bagi kepercayaan kat kita, lantik kita menjadi YB dengan harapan kita bawa suara rakyat dengan terhormat, dengan beradab. Mungkin Yang Berhormat lupa, antara yang mengundi Yang Berhormat dulu datang daripada golongan Melayu juga. So bila bercakap tu, biarlah dengan cara yang terhormat, mengikut title Yang Berhormat. Okey? Yang membuat heboh bukan soal ucapan Muhammad Sani Hamzan, tapi sikap anggota parlemen yang walkout atau keluar parlemen karena tidak mau membahas isu korupsi tabungan haji tersebut. Kami tidak mengikuti perbahasan ini di pihak pembangkang. Terima kasih. Maksudnya pembangkang nak walkout? That's your decision? Nah, saya nak tanya sekarang, adakah pembangkang nak walkout? Please leave. Yes. Okey. Pembangkang ke atau individu tertentu? Saya nak dengar. Adakah pembangkang atau individu tertentu? Kami Saya nak dengar. Kalau siapa yang nak keluar, keluar. Kalau siapa nak tunggu, tunggu. Itulah keputusan. Sebab rakyat sedang melihat anda. Silakan Menteri. Rakyat melihat betapa Perdana Menteri tidak hadir pada hari ini. Baik, siapa yang rasa dia tak mau bincang dan lihat ini bukan penting, sila keluar. Yang tinggal nak bahas, sila tinggalkan. Menteri, silakan. Ya, bahkan Menteri Agama Malaysia Zulkifli Hasan mengoreksi tuduhan kepada dirinya soal korupsi tabungan haji dan mengutip ayat-ayat Al-Quran. Menurutnya, ayat tersebut tidak nyambung dalam konteks isu korupsi tersebut. Wabi Tenggara telah menyebut surah Az-Zariyat ayat 10. Qutilal kharrasun. Binasalah orang-orang yang sentiasa mengeluarkan pendapat dengan cara agak-agak sahaja. Ayat ini kalau kita lihat konteks penuh ayat dan surah, ia tentang golongan yang menolak hari akhirat. Tak ada kaitan RCI. Surah Al-Baqarah ayat 9. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri sedang mereka tidak menyedarinya. Ayat ini tentang orang munafik. Adakah Wabi Tenggara kata saya munafik? Tidak tepat konteksnya. Surah Al-Baqarah yang 42. Janganlah kalian gabungkan antara kebenaran yang datang dariku dengan kepalsuan yang kalian buat, agar tidak terjadi campur aduk antara wahyu dan bukan wahyu. Janganlah kalian sembunyikan kebenaran termasuk di dalamnya kebenaran
kebenaran tentang Nabi Muhammad sedangkan kalian mengetahui kebenaran hal itu. Ayat ini menurut ahli tafsir Tan Sri Betul ditujukan kepada para pendeta golongan Bani Israel yang mencampur adukkan kitab Taurat dengan pandangan mereka sendiri. Jadi adakah boleh ayat-ayat ini dibincangkan dalam konteks RCI tabung haji ini? Hal ini menjadi pembicaraan rakyat Malaysia melihat sikap anggota parlemen mereka yang tiba-tiba keluar saat membahas masalah korupsi tabungan haji tersebut. Tuan-tuan, hari ini diadakan sidang parlimen khas bagi membincangkan isu RCI tabung haji. Tetapi sikap pembangkang hari ini jelas di luar mengatakan memperjuangkan isu Melayu, Islam. Tetapi apabila parlimen mengadakan sidang khas untuk membincangkan isu RCI tabung haji untuk kepentingan orang Islam ini, mereka telah bertindak keluar daripada Dewan dan tidak mahu mengikuti membincangkan isu RCI tabung haji ini, tuan. Tuan-tuan tengok sendiri sikap pemimpin-pemimpin pembangkang daripada Perikatan Nasional yang jelas tidak mementingkan kepentingan orang-orang Melayu dan Islam yang dibincangkan di dalam Dewan Parlimen. Wow, hari ni kecoh Dewan Rakyat bila ahli Parlimen Pembangkang beramai-ramai boykot dan keluar Dewan masa sidang khas laporan RCI tabung haji. So, kenapa diorang keluar? Alasannya sebab tak setuju bila permintaan supaya Dewan ditangguhkan sehingga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali ke Parlimen tak diterima oleh Speaker. Ada juga katanya tak setuju dengan format penerangan menteri je. Okey, pandangan saya begini. Memanglah lagi baik kalau Perdana Menteri ada dalam Dewan sebab dia sendiri sebelum ni yang bangkitkan isu RCI tabung haji. Kita kena tengok situasi juga. Kali ni PM bukannya sengaja tak datang ataupun dia cuba nak elak ataupun dia sengaja pergi holiday. Satu dunia tahu dia sakit. Habis tu kalau PM sakit takkan urusan negara tak boleh jalan. Dah tu kita ada menteri yang dibayar gaji allowance bagai semua nak buat apa? Jadi takkanlah satu urusan negara kena stop terus sebab semata-mata PM tak dapat datang. Kita ada menteri agama, ada jemaah menteri ni semua. Jadi tak sihat lah kalau kita nak normalisasikan benda macam ni. Nanti pada masa depan, kalau setiap kali ada isu besar, tak kira siapa jadi PM pun, kita kena tunggu PM. Nanti isu ekonomi kena tunggu PM, isu keselamatan nak kena tunggu PM, isu bencana nak kena tunggu PM. Hanya sebab PM yang bangkitkan isu tu. Aduh, kalau macam ni, susahlah negara nak bergerak. Lagi satu, walaupun ni sesi penerangan, bukannya ahli parlimen tak boleh bercakap. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju Melayu Malaysia hobinya adalah sakau dan mencuri? Tulis opinimu di kolom komentar ya. Informasi pamit dulu.